Burung merpati terbang di taman. Hinggap sebentar di dahan cemara. Ramadan hadir membawa iman, menyatukan hati sesama kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 26 Ramadan 1447 Hijrah, Sekolah Kebangsaan Pangkal Makwan telah mengadakan majlis penutup Ihya Ramadan. Majlis ini bertujuan untuk memupuk penghayatan nilai-nilai Islam seperti kesabaran, keikhlasan dan kerjasama dalam kalangan warga sekolah. Ramadan mendidik jiwa, membentuk akhlak. Sekian sahaja liputan TV PSS SKPMW Channel. Jumpa lagi di episod akan datang. Bye!